Ha, aku jumpa lagi satu pot masakan lauk kampung. Paling murah, bagi aku murah lah. Dia dekat Kota Passion tau, MITC. Tu, kampung kita masakan utara sampai selatan. Dia dekat sini kau tengok. Ni dia, masak lemak celapi siput sedut. Siput dia besar-besar. Tapi jangan risau, siap dah harga. Kari daging, semua dah ada harga. Jangan risau. Ni perut, peminat-peminat perut korang kena cuba. Yang ini, ni rebung. Ni favourite aku ni, rebung. Macam-macam lauk dia ada. Ni rendang ni, satu seluk RM10. Kicap. Ni paru, peminat paru kena datang. Peminat paru, wah, siap dah harga. Sotong, ini bukan sotong ring ni sotong fresh. Keli, masak lemak cili api. Satu seekor RM8. Budu, ni Pantai Timur ni. Ni sama belacan orang Melaka. Kalau ada limau-limau macam ni orang Melaka ni. Yang cincaluk ni orang Melaka kat ni. Yang risaulah. Nasi kamok dia ada, nasi daging utara dia ada, nasi ayam penyet pun dia ada. Ini antara lauk-lauk yang aku order ni. RM107. Bagi aku baloi lah, dapat banyak. Ni semua yang aku ambil ni. Ni semua aku punya favourite. Ada Perkasam utara ni. Ikan bakar pun ada. Nasi kamok. Ni aku nak beritahu dia pakai rempah ratus original Thailand mari. Ni ada sambal dia ni. Banyak air lah sambal dia. Aku nak rasa sup dia. Mak kau. Sup sedap. Ayam dia crispy. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sos ni, cili ni, masam manis. Boleh makan. Perkasam. Masin. Siput tiup. Siput sedut. Lemak siput sedap. Dia yang buat sedap dekat masa lemak siput ni, pasal dia tak daun kunyit. Tapi yang ini masa lemak dia ada cair sikit. Nampak? Dia punya rasa macam lebih santan lah. Sedap-sedap lauk dia kat sini. Ni pun bertahan pedas dia. Ni meninggal pedas dia. 1 sampai 5. Nombor 5. Label 5 pedas dia meninggal. Dia kedai ni. Nampak? Tapi kat sini. Kalau korang dah bertekak-tekak dengan lawyer kan, dah boleh gaduh dengan lawyer kan, turun bawah ni. Tu. Kampung kita memang betul masakan utara selatan. Memang padu. Korang datang. Aku dah sampai.